Assalamualaikum guys. Dekat tangan aku ni Anta PG7. Okay. Biasa aku selalu sangat terima soalan, bang, kalau pace saya 7, pace 8, boleh tak saya pakai kasut plate? Sebab sebelum ni aku banyak promote kasut plate kan. Bagi aku lah, kalau kita pace antara 7, 8, 6, 7, 8 ataupun 5, kalau boleh tak payah pakai kasut plate lagi lah. Dekat tangan aku ni pengganti kasut plate untuk korang, Anta PG7. Dia punya lembut. Kasut ini untuk daily trainer. Stability cushion. Jadi untuk jangka masa yang panjang, dia tidak akan mencederakan kaki. Dia selesa dekat kaki. Dengan dia punya upper mesh, you tengok banyak lubang. Maksudnya kaki kita tak akan panas. Dia punya drop 8 degree. Dia punya berat, kalau tengok dekat website dia 260. Bagi akulah, dia punya ciptaan ni, dia punya design, dia punya kualiti cukup untuk kita pakai harian. Color cantik. Dan sebelum ni aku pernah pakai Anta C2026 yang plate kan. Aku sangat berpuas hati dengan produk Anta ni. Walaupun aku rasa dekat Malaysia ni tak famous sangat lagi Anta, tapi aku sangat puas hati dengan dia punya kualiti, dia punya gum, dia punya mesh, dia punya rubber bawah. Sangat-sangat baik. Okay. Tapi aku belum try. Aku tak boleh nak bagi expectation yang sangat-sangat tinggi. Tapi first impression macam biasa, aku tak akan beli kalau aku tak study pasal kasut. Maksudnya aku tak akan beli kasut ni kalau sebelum ni aku tak ada buat research ke apa, study pasal kasut ni. Aku beli kasut ni sebab aku memang nak kasut ni untuk daily aku, untuk aku pakai hari-hari lah, InsyaAllah. Nanti aku try, aku bagi feedback lagi. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.